Sebelum menonton, jangan lupa untuk subscribe dulu bosku. Subscribe apa cuma je. Mantap bosku. Enjoy the show. Assalamualaikum. Welcome back to our YouTube channel KKN Sam Fishing. Alright. So untuk trip minggu ni kita bawa sahabat daripada Trolak. Geng-geng Trolak Trolak Utara, Selatan dengan Timur Timur Utara, Selatan. Satu lagi saya tahu, tapi saya tak Trolak lah. Okay. So kita ke Tukang Perak selama 3 hari malam. So basically boat dah jalan dah pun. So sekarang ni kami ada kat Unjam dah. Baru saya nak buat video opening untuk YouTube. Sebab tadi kalut sikit tadi, ada hal yang kita perlu selesaikan. So tak ada nak buat opening kat darat, kita buat opening di laut lah. Tak ada masalah kan. So kita dah sampai kat Unjam dah. Mereka pun dah mulakan aktiviti Apollo dan juga ada yang nak jigging ikut tinggi ke apa kan, duk Apollo umpan hidup lah. So basically yang mana baru menonton video channel kami di YouTube channel KKN Sam Fishing, yang belum subscribe minta support bosku, insyaAllah. Jom kita berkenalan dengan ahli elektrik ataupun kita tengok suasana daripada Apollo. Let's go. Alright guys, ya kawan-kawan kita dah Apollo. Kita dah beri jam kita, kita dah pack. Kita dah kita Apollo belakang. Dia aja. Ada yang lempar sengit sikit. Itu anak barang anak ni kasi atas ikan. Pergi tu. Strike. Abang jaga kita strike di depan. Adakah tinggi ke? Tinggi ke apa? Macam tinggi je. Jaga Unjam, jaga Unjam. Oh, arah tersik. Arah tersik. Jaga pancing kejap. Saya dapat panggil tu. Baru hantar saya. Rakam. Jalan sama dah rakam. Ambillah jam ni. So nak kau tu Ya, kata boy, ikan orang tak lalu. So kita dah selesai kat Unjam tadi. Ni kita dalam perjalanan menuju ke Tukang Perak. Wah 2 jam lah. Batu kita sampai lah. So nanti pun umpan ada ni. Saya dah try arah tersik sekok ni. Miri dengan tempat tak mau hilangkan diri. Kita teruskan perjalanan kita. Tukang Perak dari sampai jam. Mantap. Okay guys, alhamdulillah lepas satu perjalanan yang mantap. Kita dah nampak lah kelibat Tukang Perak lagi 3-4 batu ni. Alright. Alhamdulillah cuaca pun mantap. Sedap hujan lah kalau dia tamai lah. Agak tidak pun bilang itu lah, insyaAllah. Semoga dipermudahkan lah. So kita akan mulakan aktiviti popping dan juga jigging lah untuk hari pertama ni. Mudah-mudahan ada strike manis yang dapat saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan video KKN Sam Fishing ini di kaca TV ataupun di kaca telefon anda. Okay, terima kasih kerana support kami. Tuan-tuan dan puan-puan tengok video ni pun saya orang lah. Mudah-mudahan ada cerita yang menarik lah. Okay, buat tweet-tweet
ni pun cerita agak kurang menarik. So minggu ni menarik lah. Cuba tengok. Alright. So stay tune, teruskan menonton sampai kita habis guys. Strike guys. Alhamdulillah. Tali masuk tak? Masuk. Kongkoi tu. Berat. Strike. Dia keluar. Ambil tu. Oh, alhamdulillah. Oh, kencur. Jangan lembut. Ikan dah. Jangan lembut. Pam bagi dia timbul je. Relax. Bagi dia timbul tu abang layan dah. Cantik. Oh, lembut. Alhamdulillah. Tak kumpul. Muka. Alhamdulillah. Muka tak nampak ni, topi mana? Saya elok. Right guys. Strike. Gamak pergi pintu lah. Daripada Zamri. Daripada Cik Zamri. Lepas tadi tu. Buka tali biar kamu. Boleh. AKA Abang Ajam. Sikit. Pegang tali. Relax, jaga mata ke. Jangan pegang tali. Pegang G lah, potong tali lah. Okey. Riz, tolong ambil sop. Ngamak lah tu makanan GT. Tak percaya. Lu pakai G buntat tu. Sauk, main sauk. Buntat kali belakang. Tangguk. Dia spark. Sabar, relax. Bawa tenang kawan-kawan. Okay, steady, tunggu. Layan. Oh, masuk dia. Saiz. Oh, Alhamdulillah, mantap. Oh, nampak. Kaki tiu. Ambil dah? Ada? Belum lagi. Sikit. Okey. Start guys. Banyak start lagi. Mantap abangku. Ya, mantap. Ini. Oh, Alhamdulillah. Mantap KKN. Mantap kau pun lesson 3 kali ya. Gila tu. Saya. Track pula. Bob kita. GT. Jangan tam tali tau. Biar dia nak keluar tak apa. Dia penting first abang set hook tu lah. Lepas tu tak apa dah. InsyaAllah mainnya. Cuba apa postur barang tu. Jangan badan rod yang turun. Okay, abang pam. Standby. Gulung tu. Biar rod yang turun. Badan dia turun. Bawah mantap sakit. Abang ikut macam tu kan. Lagi abang melengah. Mempah slow. Standby. Gulung cepat. Waktu abang rod tu abang gulung cepat. Macam tu. Tu kan boleh. Dengar cakap je senang so. Join no. Makan di bawah ni. Rehat tu. Sama. Dia member sebelah pakai satu je. Oh, sama ke? Cakap naik juga tu. Cina tu. Kala-kala. Bawi, tolong bagi hulu mak kata tangguk. Baik, Bawi. Oh, rambai. Agak keluar. Agak keluar. Ya, strike lah guys. Bayang kita strike. Strike yang ke 4 ni. 4 lah. GT 4. Oh, boleh.
Besar ni. Dah. Bawah kita dah anchor dah. Dia main aku kan. Pelan-pelan. Sana mana ni? Ada abang Jan dapat je ni. Oh, sedap. Ni paling strike pi power tu. 3. Oh, sedap bending dia tu. Orang yang mengai pun pandai. Orang tak nampak sat bang. Abang ubah pergi duduk sana boleh. Abang lalu belakang bayi jam pelan-pelan. Sudah lincin. Oh, nampak. Kawan kita ada kepala. Kita tak nampak bergelap. Jadi mau makan sama aku berapa macam ni kalau main gig? Saya rajin lah. Malam gelap sikit boleh pakai luminous lah. Tapi dia nak ada kawasan ada arus je. Alhamdulillah. Itu mai pun birthday dah. Hari pun birthday dah. Ada popping ada. Ada popping tu. Ni pakai Spoon yang banyak kan. Saya kena apa? Kena pula lah sebab dia duduk makan. Tak kira ada stok, saya pula nak makan. Asal besar sikit daripada tadi ataupun besar lagi lah 10 kilo, 8 kilo. Sebab tadi pump tak main ni. Kan? Tengok band ni pun sedap. Tengok muka Abang Ijam pun tahu kerut lah. Tadi macam saya relax lah nyeh ha. Ni nampak kerut sikit kasak ni. perut makin sakit ni. Perut tekan perut. Campur kan. Aduh. Alhamdulillah guys. Hari pertama kami disambut dengan sangat-sangat baik. Di Tekun Perak ni strike yang ke-6 lah. Campur dengan Abang Bok 2 ekor kan? 2 ekor ah. 6 lah. Campur dengan 7 tongkuai tadi. Alhamdulillah. Ni yang ni lapang GT. Dia main musim ni kalau dia dah habis dah. Juga tali je. Okey tu. Pusing. Jaga tengok overband lah. Bayang tak nampak ni, musim dah kasak lah. Tu nampak bayang. Nampak itu. Sangkut lah aku. Mai. Saya lincin lah, susu lincin. Okey, settle. Kawalan mantap. Cubaan macam cubaan nak sabotah tu. Tak percaya juga. Alhamdulillah. Tak ada lak lagi ni. Awi pun power kat ni. Tak sampai Awi. Sabar Awi tau. Ejak Awi. Try pakai luminous tak? Pakai luminous tak? Dah gelap apa? Ada cabut dia jual. Nak? Ada ke lain? Jangan marah bang. Senyum sikit bang. Senyum sikit. Cantik. InsyaAllah ada rezeki lah. Kena rajin lah. InsyaAllah. Mai dah. Nampak dah. Oh, selok ni berapa jam? 8 kilo ni. Oh, tengok layak oh. Oh, wow, wonderful fish. This guy very powerful. Long yo dah dalam tu. 4 meter gitu. Biar timbul kepala tu. Bagi timbul badan lah yang masuk. Okey, standby. Okey, standby. Alhamdulillah. Angkat straight. Alhamdulillah. KKN mantap. Apa perasaan Abang Ijam setelah sekian lama tak kembali? Ya, saya bersyukur lah dapat datang lagi kali kedua. Alhamdulillah. Buat lagi. Ya, terima kasih rakan-rakan. Ini dari sokongan. Makan malam dah ready ya. Best. Oh, nasi ayam herba ni. Yang beli. Angkat tangan ni. Mantap. Bukan. Senang itu? How was it? Alhamdulillah.
Okey. Tapi masih lagi tak ada lesen. Ya, jangan lupa. Nanti jangan kayak itu. Lesen dah. Asyik ada sempat dah. Okey. Cerah awak okey. Yang 2 ekor selera. Asyik yang 2 ekor selera dah. Yang ada berapa ekor tak nak makan ni pun. Ada ayam mahadbah. Malu kami sampai apa? Kicap. Sampai kicap. Sampai daripada tak ekor. Dah sama pun. Tengok angkat macam mana. Habis dah cabai nakau. Ya itu mari problem dah. Assalamualaikum guys. Hari yang kedua di pagi yang penuh barakah. Kami di Tekun Perak lagi. So alhamdulillah semalam ada strike. Tapi sebelum petang lah. Waktu malam tu kira-kira kurang lah. Ada cupok sekok. So apa nama pagi ni kita akan keluar drift. So kita nak makan dulu breakfast. Bali buat bihun goreng Tekun Perak. Bihun goreng Tekun Perak menu special daripada Bali. So mai biar depa duk menjamu selera. Kau nak makan bihun goreng Tekun Perak. Special lah. Dia pandai, dia makan paru. Ya. Diet dia. Udang. Tengok. Berapa kali dah sebanyak. Bawi okey bawi. Makan bagi breakfast okey. Alhamdulillah. Apa dah? Entah. Alhamdulillah. Ombok. Ombok. Yo. Macam mana breakfast okey? Alhamdulillah. Sangat-sangat gini-gini. Ha? Okey. Apa yang paling selera tu? Yang dapat MJ tu. Ya. MJ tu selera tu. Eh apa orang tak tahu. Saya kena rahsia kan. Okay, kita keluar pergi drift guys. So matlamat kita pagi ni nak cari GT on jig ataupun on popping. Alright, kita cuba tengok guys. Mantap. Strike yang pertama di pagi ni untuk sesi yang pertama drifting kita. Ini alhamdulillah kita ada satu strike yang menarik. Orang yang sama juga. Tadi saya punya ni miss call tadi. Dah makan-makan tak lekat. Yang 8 tu. Oh, tongkol. Saya elok lah tongkol pun. Makan lantai tau. 2 kilo. Yang mana? Ya, selamat pagi. Selamat pagi ya. Ya. Okey. Start di depan guys. Abang Haris MJ kita. Ya, tak apa. Tongkol ni. Tengok alu-alu. Ngip tu. Tongkol. Okey. Kalau apa? Tongkol. Bagi timbul sikit. Okey, keluar. Alhamdulillah. Tak tongkol saya pada. Keluar. Boleh, mantap ah. Okey. Strike lagi, Abang Awi dah. Alhamdulillah. Selepas tadi strike yang pertama, kini beliau telah memecahkan buyung. Dia telah memecahkan buyung yang ruyung. Ni dah kasar lah ni. Tengok muka yang senyum sikit. Acis, dede. Siapa? Makan lantai jadi alhamdulillah Abang Awi, lesen yang pertama. Abang mai dah. Boleh tolong hulurkan kat saya tangguk. Dah tahu saya pergi menolongkan. Lang ke man? Mana? Banyak nama tu. Malah Hazrizal. Oh, melelong. Okey, dah. Tahu mana? Dari mana? Dari. Dah, lucut. Shoot. Okey, boleh. Strike lagi bagi jam kita. Alhamdulillah. Strike bertubi-tubi pagi ni. Oh, tunggu. Oh, dia kalau lebu kat pinggang tu kan sangat lah. Teruk sikit dah nak pump. Kalau ada pump relax tu, okey kan kecil.
Karau saja. Kaki mesin atas karau saja. Nampak ke? Tongkol Kecil. Oh, ramai. Abang Awi, tolong huluk main sengguk. Okey. Alhamdulillah ramai. Nah. Cermin hijau. Jadi abang Balik cermin ni. ada boleh cermin tu. Memang pakai ada boleh main cermin. Main depan lalu main. Aduh. Jaga licin. Jadi. Cepat lagi guys pagi ni. Alhamdulillah baru tubi-tubi. Lepas hijam Awi, lepas Awi hijam, lepas hijau Awi. Masih bersilih ganti lagi berdoa ni. Main tak tahu bila. Man masih dalam perjalanan selepas lucut tadi. GT juga tak? Kan nampak ketuk kesak. Nampak selepas beliau strike GT dah tarah. Ni GT kata kau. Acak weh. Terbaik. Alah, baik. Jangan tinggi sangat. Abang main satu kala tali tu. Jangan banyak kala. Dia nak makan bawah lah. Malu. Kawi. Ni kawi jauh. Belakang jauh. Tadi nampak. Gaya seorang. Aja apa? PKM apa? Apa nama? Keran ni? Kan tak di sama itu. Dapat kita ambil ikan tu. Rod yang tinggi sangat. Rod yang tinggi sangat. Jangan tinggi sangat. Dah rendah ke? Ikutkan. Ikut rendah rod tu. Takut patah. Jangan apa bang. Oh, betul Haris. Cantik Baris. Okey, cantik cun. Okey. Pang gulung. Cantik Baris. Senyum sikit muka tu, serius ketat je muka. Jangan sembang orang ni kan muka bajangan. Serius ni. Iti relax. Apa perasaan Abang Haris setelah dapat berpindah dari belakang ni? Ha? Tak boleh cakap. Buat galau sikit kan. Boleh cakap. Dia mau makan kita tu sampai tak mau makan dah. Baru kita ubah spot. First drop. Nak injek banyak kan satu kali. Kita betul-betul kena mengalur ni. Betul-betul. GT sedap-sedap lah. Saya 2 ke 4 kilo lah. Rok apa tu Baris? Ha? Custom. Siapa buat? Member. OBZ eh? Bukan. Kau tu jangan senang. Senyum sikit. Cantik kan dia punya band ni nak ke belakang. Jangan duduk ni. Asyik hito GT. Macam-macam. Nak tekan nama. Tadi hari MJ. Dia sedap ni. Saginya. Saya tak mau sebut. Ingat kesian kat dia tu. Tengah naik ada pujuk dah. GT pun sedap. Sedap GT. Ha? GT sedap? Sedap. Tak boleh cakap tu. Dia tak cakap. Hap. Jadi hap. Ambil apa? Lepas tu main GT. Nampak dah Baris. Alhamdulillah. Tahniah tu. Berkat kesabaran seorang Haris. Haris GT MJ. Up sikit nama. GT.MJ. Aduh, ni tu sawah ayam bengkok. Bengkok tu. Dapat. Sini tu patah. Dah telefon ni. Salut. Oh, selok. Oh, saya cantik. Come on. Alah itu. Cantik tu singa dah. Saya alhamdulillah saya rok bolu. Jangan lama. Okey, dua masuk dulu. Baris, tahniah Baris. Jadi baru sikit. Apa ucapan untuk orang rumah? Alhamdulillah. Ada rezeki. Rezeki tu.
Nak bagi ucapan apa dekat rumah yang tengok video nanti ni? Mak. Tak tahu cakap apa. Siapa? Dengar licin. Slow. Okey. Try pula guys. Apek nama Cina muka Melayu. Itu dia. Oh kacang lah. Sok lah. Tangguk lah. Jangan lembu. Tak mau lembu, jangan lembu. Gantu. Okey masuk. Okey. Naik dia masuk sendiri mai. Wah. Sendiri. Lalu pula dah. Strike kan, triple strike 1, 2 dan 3. Di belakang sana. Sambil ditonton oleh kita punya mandor pada hari ni. Encik Mang dah. Macam mana Encik Mang? Duduk. Mantap babu. Baik bagus. Ajin lah. Jadi. Yang pelik Ajin yang tengah tu. Yang tengah tu. Satu pun nombor 1 pelik Ajin lah. Sungguh. Triple strike tu. Kanan, kiri, tengah. Oh, keluar drag. Wah, ni pun strike ni hambang kita. Apa dah? Boleh sampai. Sok negara betul. Alhamdulillah. GT lah macam. Okey, alhamdulillah. Apa GT? Okey. Sat. Boleh KG sebuah. Okey, tak tu. Kena potong lagi eh. Potong ni. Dekat darat banyak cukai tak? Kau lari daripada Gamtek. lari. Kalau kat lu tak boleh lari. Kalau kat lu tak boleh lari. Okey, satu dah naik. Tangguh. Dia turun dia sak. Oh, okey. Buka track sikit. Tinggi. Sabar. Sabar, jangan geluk. Sat. Oh, dapat kalut. Hai, boleh ganju. Jangan geluk. Tumbuk je. Tadi saya. Okey. Bola. Kosong. Okey. Saya nak Putih tu. ni betang. Belakang lagi. Belakang. Cakap lah. Putih ikan tinggi tu. Ringan ni. Habis. Baik, ini baik. Mantap. Tak, boleh datang. Akhirnya Apek dah habis. Alhamdulillah aku juga dapat di sini. Alhamdulillah. Mantap, Pak. Dari. Habis kena curi. Dia kalau macam ni yang saya ni banyak wah. Saya cendol yang banyak. Juga tangan macam. Maris. Macam mana perasaan baru ya? Ni. Maris. Padu. Perasaan padu. Dah habis. Spanish mackerel. Kita pakai kita bang. Meter tu. Okay guys, try lagi guys. Daripada Abang Haris kita. Haris GT untuk siang ni. Nama tak kena. Harris. Go Harris. Oh, lah peluh. Oh, Harris lah peluh ya. Sudah tak tahan ke? Oh, gigi alu-alu orang tu ni. Tembak-tembak tengok Apek gigit tali tu, gigi alu-alu. Geng-geng Mali juga ni. Bokok lidah pak bunyi tak macam bunyi kata. Aduh. Macam Mali juga ni. Jadi mata liau. Dengar ni. Dengar ketak bunyi. Boleh kawan dengan Mali. Pi belakang. Yo, Encik, duduk. Aku kami pula. Nak tukar makan ya. Ni. Kenapa? Nya bagi dia tarik aku. Apa dia bagi? Encik, susul Encik. Jangan kendor. Tegang. Okey. Rakam. Cikgu suka main mancing. Cikgu hari-hari mancing. Ni dah. Cikgu dia ni dah. Akhirnya. Oh, merah. Sama. Tangguh. Kakak, abang adik tengok adik. Kakak, boleh beri kat abang nanti. Rambai. Dah rambai. Cermin. Okey, alhamdulillah. Oh, cikgu. Mantap ya, tadi. Gambar.
apa, video kita chat dia kita buat. Boleh. Kita edit lagi terahak kan. Lepas tadi panjang. Tak elok. Nak tahu apa terjadi seterusnya? Tunggu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik butang subscribe, like, comment and share bosku. Mantap. See you in my next video.